Bagi orang yang suka bergambar, mesti kita nak nampak manis, nak nampak lembut dan cantik. Walaupun tak pakai filter. Tapi bila tengok gambar tanpa filter, nampak apa? Garisan yang banyak dan dalam. Senyum pun tak nampak manis. Garisan wajah mencerminkan emosi dan perjalanan hidup kita. Bila kita gembira, stres, sedih, marah, terakamlah pada wajah. Masalahnya, bila umur 35 tahun ke atas, garisan ini mula menjadi garisan kekal. Sebab di bawah kulit, ada satu sokongan semula jadi yang dipanggil cushion collagen. Cushion collagen inilah yang pegang kulit supaya tegang dan anjal. Bila usia meningkat, dia jadi keras, mendap dan mengembang. Maka, garisan wajah menjadi semakin dalam. Ini yang buat muka nampak kusam. Red light bekerja di bawah kulit. Ia menguatkan semula, mengangkat kembali cushion collagen yang jatuh. Tengok, kejatuhan wajah 2 cm dikesan. Bila cushion collagen kembali kuat dan tersusun, kulit jadi tegang semula, garisan berkurang, wajah nampak lembut dan manis. Hasilnya wajah terangkat sehingga 3 cm. Ini tanda wajah telah benar-benar lifted. Sekarang, anda boleh berselfie tanpa ragu-ragu, tak perlu filter lagi. Wajah dah cantik secara semula jadi. Kalau dah cantik macam ni, mesti rasa nak bergambar hari-hari kan? Jadi, janganlah tunggu lagi. Dapatkan promosi online sekarang, sertai sesi face mapping personal. Alami sendiri perubahan wajah yang amazing. Rasakan pengalamannya. Datanglah ke sesi face mapping kami sekarang.